Apa ini martial arts dia ni? Ni pelamin ni bukan martial arts ya. Aku rasa macam manajemen kat sini dia tak faham apa yang diorang letakkan tema kat luar dengan apa yang diorang persembahkan ke dalam tu. Tak sync tau. Hari ni saya nak bawa korang ke Malaysia Heritage Studio dekat Melaka. Hari ni saya jalan-jalan dengan mak saya. Tempat ni okay, nice, not bad. Macam ini dekat rumah. Ni rumah apa entah tak ingat lah. Kelantan kot? Bukan. Entahlah yang mula masuk ni. Ni ada apa, orang menari-nari. Orang pula patung menari-nari. Ni pula adalah rumah yang kedua, rumah Kedah. Saya suka rumah ni sebab korang tengok tu, dengan padi emas yang terbentang luas. Tak luas sangat. Dia apa nama, bayangan daripada cermin. Tapi ini adalah antara rumah yang nice lah dekat Malaysian Heritage ni. So untuk bawa family, aku rasa okay lah, not bad tempat ni. Cuma adalah nanti aku cerita kita tengok dulu tempat ni. Kalau bawa mak ayah ke, anak-anak ke, best lah tempat ni, sweet-sweet. Kita boleh ambil gambar, ambil video dorang untuk kenangan kita kan. Yang ni pula adalah rumah perak, which is saya rasa rumah ni kan, dia macam diorang jaki lah dengan orang perak. Sebabnya besar ni je, stand ni je ada kan. Dia letak benda-benda ni, lepas tu dah habis. Ini je. Yang ni pula adalah rumah Selangor. Kat dalam dia macam studio tau. Korang tengok ni dengan lampu-lampu macam ni. Tapi macam tak sesuai sangat lah ambil gambar. Sebabnya dia jadi backlight. Sebabnya dia punya background lighting dah penuh kat situ. Tapi bila ke dalam lagi, dia ada tempat yang nice. Seterusnya kita pergi ke Rumah Negeri Sembilan. Okey, Rumah Negeri Sembilan ni aku pelik sikit lah. Dia kata dekat luar tu dia tulis House of Folklore. Macam rumah kisah-kisah dongeng. Tapi bila masuk dalam ni tak ada pun kisah dongeng, nyenyeh. Kau tengok ni, tiba-tiba ada foto-foto macam ni lah. Apa yang kisah dongengnya kat sini ni? Aku rasa macam manajemen kat sini dia tak faham apa yang diorang letakkan tema kat luar dengan apa yang diorang persembahkan ke dalam tu. Tak sync tau. Apa yang kisah dongengnya kat sini? Cubalah letak macam dapur kayu zaman dulu ke, palsu pun tak apalah kan. Tapi kisah dongeng lah. Faham tak korang kisah dongeng macam mana? Ini pinggan mangkuk tahun 70-an. Radio pun ada apa. Ni korang tengok ni yang ditulis kat luar tadi, House of Legends and Folklore. Apa? Okay, next kita pergi House of Martial Arts, kata dia. Ini dekat Rumah Johor. Kalau martial arts tu seni mempertahankan diri lah kan. Apa martial arts dia? Apa ini martial arts dia ni? Ni pelamin ni bukan martial arts ya. Korang tengok manajemen dia ni, apa benda lah kat luar tulis martial arts. Lepas tu tiba-tiba ni Baba Nyonya kat Rumah Johor. Kalau martial arts tu tak nak letak juga tak apalah. Tapi kenapa letak baju Baba Nyonyanya? Lepas tu tiba-tiba Chinese New Year ni ada naga dekat Rumah Johor. Apa? Ini Malaysia Heritage, entahlah. Aku tak faham konsep diorang ni. Lain lah kalau dia kata House of Multicultural ke. Ini tiba di Pavalinya. Apa yang martial art tak tahulah. Ni next, House of Celestial. Kalau ikutkan House of Celestial tu macam rumah kayangan macam tu. Kayangan ke tidak, ni adalah rumah Kelantan. Okey lah, ada wayang kulit. Walaupun dia bukannya macam rumah kayangan seperti yang dituliskan, tapi okey lah ni, sebab ni rumah Kelantan kan. So at least adalah heritage kat sini. Kita boleh tengok kan, macam wayang kulit kat sini. Sempatlah juga kita orang menari-nari kat sini,esen jadi wayang kulit walaupun. Okay, next kita ada House of Performance Art, tapi tak boleh masuk. Dia ada technician yang tengah betulkan benda tu. Lepas tu kita ada House of Hope, Happily Ever After. Ni pun tak boleh masuk, ada technician tengah betulkan something kat dalam tu. Ni adalah rumah panjang. Kita tengok apa kat dalam, macam best kan. Ni ada tulis kat luar ni House of Ethnic Mask. So kita tengoklah ada betul ke tidak. Ada topeng kat dalam tu. Sorry abang, tumpang lalu. Ini kita tengok daripada jauh macam Remy Ishak, tapi dari dekat macam The Rock. Tapi bila betul-betul dekat, okey, tak kenal. Tapi kat dalam ni memang betul lah, memang House of Mask. Betul lah. Ni okey lah kan. Dia tunjuk topeng-topeng, topeng berbeza-beza kebudayaan dekat Borneo kan.
Lepas tu tepat pukul 12.30 hari, dia orang ada show. Ada orang menari. Tapi masalahnya kan, aku tengok tiba dia punya persembahan tu opening lagu bahasa Inggeris. Mungkinlah untuk pelancong, betul. Tapi korang tahu tak, untuk manajemen lah dekat Thailand, Indonesia, Jepun, untuk persembahan-persembahan kebudayaan macam ni, diorang lagu ke apa ke tetap bahasa kebangsaan diorang tau. Tak adanya nak lagu-lagu opening bahasa Inggeris ke apa ke. Cubalah bangga sikit dengan kita punya heritage bahasa kebangsaan ni. Bukalah terus pembukaan tu lagu Melayu. Ni macam masa ending ni dia guna lagu Siti Nurhaliza, Kulit Kondi. Kan semua lirik tu mewakili setiap negeri. Boleh lah menari zapin, menari lilin, menari anjing kucing, semualah boleh pakai lagu tu sebenarnya. Bro lah, wow, opening Malaysia. Tapi effort penari-penari dia, aku salute lah. Sebabnya diorang sentiasa tersenyum, mesra, siap panggil penonton menari sekali. Ni comel, nice. Penari dia punya energy, I bagi 100 markah. Tapi penari perempuan je lah. Yang penari lelaki tu macam nak tanak sikit. Penat kot Lepas tu kita dah masuk dekat dia punya tempat souvenir. Dia punya emas ni macam tak ada orang beli sampai dah hilang dari punya tanda harga. Tapi kat tepi ni adalah letak. Lepas tu barang-barang lain pun entahlah tak rasa macam heritage punya tempat lah ni. Apa ni heritage apa? Tak ada kena-mengena. Tak asing lah. Manajemen dia tolong lah. Barang-barang dia macam lebih baik kau beli kat TikTok je. Okeylah korang, itu je untuk Bebel sepanjang ni. Kalau korang nak pergi, dia tak rugi, dia tak merugikan. Cuma manajemen kena effort lebih lagi lah kot untuk menampilkan lagi Malaysia punya heritage yang sebenar kan. Okeylah, saya sudahi dengan persembahan istimewa daripada saya. Terimalah joget etching-etching.